Macam mana nak buat bisnes kereta sewa tanpa perlu ada kereta? Hai, nama saya Wahid Abdul Rashid. Saya merupakan pengasas kepada GoGramatic. GoGramatic ni kita adalah platform tempahan kereta dan motor sewa. Okey, banyak orang lah bila dia nak mulakan bisnes kereta sewa, dia orang excited untuk beli kereta. Banyak orang tanya, kereta apa nak beli, berapa umur apa semua kan. So pada saya, dalam bisnes kereta sewa ni, benda yang susah adalah nak cari pelanggan yang betul. So you jangan ingat, you beli kereta, and then pelanggan akan berebut-rebut nak sewa kereta dengan you. Sebab apa? Dalam banyak-banyak pelanggan ni, ada juga pelanggan yang bermasalah. So macam orang baru, biasanya you akan dapat pelanggan-pelanggan yang bermasalah lah. Contoh pelanggan bermasalah, yang ada kes dadah, yang ada kes curi kereta, yang ada kes jenayah, yang ada pinjam malung apa semua. So orang baru, risiko you memang you akan jumpa orang-orang macam ni lah. So sepatutnya lah kalau you nak mulakan bisnes kereta sewa, okay, kereta-kereta ni letak tepi dulu. Okay, first kali mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, you hanya buat marketing dulu. You buat iklan dulu kan. Lepas tu cuba belajar dulu, tapis dulu pelanggan kan. So kalau dapat pelanggan, kalau macam you ada kenal siapa-siapa yang buat kereta sewa, you boleh makan komisen dululah. So bila macam you pun dah ada database pelanggan kan, so booking pun dah konsisten, barulah beli kereta lah. Sebab apa saya tengoklah banyak orang baru bila dia nak mula bisnes kereta sewa kan, pelanggan-pelanggan dia tu semua banyak bermasalah. So kalau you beli kereta, and then bila you dapat pelanggan, kereta ni tiap-tiap bulan you kena bayar kan. Lepas tu kalau macam you tanya lebih-lebih, pelanggan ni lari. So you pun bagi sewa dekat pelanggan yang bermasalah ni. Itu yang kereta hilang, kereta pelanggan gunakan untuk jenayah, pelanggan tak bayar. Alright, ingat. So kalau nak mula bisnes kereta sewa, tak perlu ada kereta dulu, buat marketing dulu. Kalau dapat pelanggan, you boleh sewakan kereta pengusaha lain, makan komisen. And then bila booking dah banyak, barulah you beli kereta lah. Tapi kalau macam you pandai cari pelanggan, biasanya orang akan bagi kereta lah dekat you dalam bentuk kereta pajak lah kan. Alright, so kalau you nak belajar lah, kalau you nak dapatkan supplier kereta sewa, you boleh join team GoGramatic lah. Dalam GoGramatic ni kita ada lebih 2,000 rakan niaga. So dalam kita punya community ni, ada yang tak ada kereta, ada yang ada kereta. So yang tak ada kereta tak ada masalah, dia orang dapat pelanggan, dia orang tanya dekat dalam kita punya group. So nanti rakan niaga kita yang ada kereta ni akan bantu dia orang lah. Alright, so tak perlu ada kereta pun. Okay, so kalau you nak join team GoGramatic, you komen nak join, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you message saya cakap nak join team GoGramatic. Like, follow, komen dan share kalau nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta dan motor sewa dengan betul. Boleh.